Okey, jujur dengan saya. Bila tengah pening menyiapkan tesis tu, godaan nak serahkan bulat-bulat analisis data dekat AI macam ChatGPT memang sangat kuat kan? Saya faham sangat. Tapi kejap, dengar sini. AI ni memang satu pembantu yang sangat-sangat genius. Tapi ada satu garis halus antara guna AI sebagai asisten dengan salah laku akademik. Kalau kita sampai tahap suruh AI reka atau tukar data, itu dah masuk zon bahaya. Jadi, dalam perkongsian hari ini, kita akan bongkar rahsia macam mana nak guna AI dengan selamat, beretika dan paling penting, khas untuk bab pengujian hipotesis anda. Jom kita mula. Okey, ini plan tindakan kita. Kita akan sentuh secara ringkas tentang asas pengujian hipotesis, kemudian kita masuk bab etika AI dalam penyelidikan. Seterusnya, kita tengok langkah-langkah guna AI, panduan prompt yang betul dan akhir sekali kesilapan lazim AI yang anda wajib elak. Pendekata, ini roadmap kalis gagal untuk tesis anda. Kita mulakan dengan bahagian pertama, asas pengujian hipotesis atau peraturan asas analisis data. Sebelum kita sembang pasal AI, kita kena betul-betul faham apa sebenarnya yang kita tengah uji ni. Secara ringkasnya, pengujian hipotesis ni adalah satu proses di mana kita guna data sebenar dan analisis statistik untuk tentukan sama ada jangkaan awal kajian kita tu disokong atau sebaliknya. Kena ingat tahu, masa anda tengah menulis tu, hipotesis tu baru sekadar tekaan yang terpelajar. Ia ibarat satu persoalan yang sedang sabar menunggu bukti empirikal daripada data yang anda dah penat-penat kumpul tu. Dan benda ni sangat berkait rapat dengan objektif kajian anda. Objektif anda lah yang akan tentukan bentuk hipotesis dan jenis ujian statistik apa yang wajib anda guna. Contohnya macam ni, kalau anda nak kaji pengaruh kepercayaan terhadap penggunaan e-wallet, anda kena guna regresi. Tapi kalau sekadar nak tengok hubungan antara literasi digital dan penglibatan, korelasi dah cukup. Kalau nak bandingkan kepuasan belajar antara pelajar lelaki dan perempuan, kita guna ujian T. Manakala untuk bandingkan kepuasan antara 3 program berbeza, kita pakai ANOVA. Nampak tak? Semuanya bermula dan ditentukan oleh objektif asal anda yang jelas tu. Okey, sekarang kita sampai dekat satu nombor yang sejujurnya mendebarkan untuk semua penyelidik, 0.05. Ini adalah peraturan emas dalam kajian sains sosial. Satu titik perpuluhan ni secara harfiahnya adalah penentu hidup mati sama ada hipotesis anda tu berjaya ataupun gagal. Konsep dia sangat straightforward dan tak boleh dikompromi. Kalau nilai P anda tu kurang daripada 0.05, bingo! Keputusan signifikan. Hipotesis disokong. Boleh raikan. Tapi kalau nilai P tu lebih besar daripada 0.05, ia terus jadi tidak signifikan dan hipotesis tu tidak disokong. Ia memang satu sistem binari yang sangat ketat. Tak ada kelonggaran langsung. Baik, masuk ke bahagian kedua. Etika AI dalam penyelidikan, sempadan bantuan. Dekat sinilah kita nak lukis satu garisan yang jelas antara bantuan yang betul dengan penyelewengan akademik. Kita tengok benda yang seronok dulu. AI ni sebenarnya macam seorang pembantu penyelidik yang tak pernah tidur. Dia memang pembantu penulisan dan tafsiran yang sangat luar biasa. Contohnya, kalau anda pening dengan maksud nilai P, beta atau F, tanyalah AI. Dia boleh bertindak sebagai tutor peribadi untuk terangkannya. Malah, dia boleh ambil jadual keputusan statistik yang berselirat tu dan ubah jadi satu perenggan ayat akademik yang cantik dan kemas. Dia boleh tolong semak kalau anda guna perkataan signifikan tu dengan betul, perbaiki bahasa laporan anda dan paling penting, dia boleh bantu kita rungkaikan kenapa agaknya dapatan kita tu tak signifikan. Tapi awas ya, dekat sinilah brek kena ditarik. Apa benda yang AI haram buat sama sekali? Pertama, AI dilarang sama sekali daripada mereka atau mencipta nilai P dan beta. Anda tak boleh suruh dia keluarkan output regresi dari udara yang kosong. Paling bahaya, jangan sesekali suruh dia tukar keputusan yang tak signifikan jadi signifikan semata-mata nak sedapkan hati. Kalau anda suruh AI tulis keputusan tanpa rujuk output statistik yang sebenar, itu adalah manipulasi dan salah laku akademik yang sangat-sangat berat. At the end of the day, tanggungjawab untuk faham apa yang anda analisis tu masih 100% di atas bahu anda sendiri. Jadi, macam mana nak buat ni? Kita tengok bahagian ketiga, langkah menggunakan AI dengan selamat. Mari kita teliti satu-satu proses kerja yang patuh etika.
Ini adalah timeline sebenar yang anda kena ikut. Mula-mula, sediakan senarai hipotesis. Dan dengar baik-baik untuk langkah kedua ni. Anda mesti, wajib, tanpa sebarang kompromi, jalankan analisa statistik tu sendiri dulu guna perisian macam SPSS, Jamovi atau Excel. Anda kena pegang output fizikal yang sebenar tu dekat langkah 3 sebelum anda terfikir pun nak buka skrin AI tu. Bila dah ada data sebenar, barulah pergi ke langkah 4. Suapkan output tu dekat AI, semak jawapan yang dibagi betul ke tak dengan teliti dan barulah boleh diguna untuk tulis laporan akhir anda. Seterusnya, bahagian keempat. Ini yang paling ditunggu-tunggu, panduan prompt AI. Kita nak bincang resepi rahsia macam mana nak bercakap dengan pembantu pintar anda ni supaya dia tak merapu. Okey, apa yang menarik tentang script prompt ni ialah ia membingkai keseluruhan konteks kerja kita dengan sangat sempurna. Anda perkenalkan diri anda, bagi tahu arah signifikan yang anda tetapkan iaitu 0.05 dan anda bekalkan data nyata. Paling crucial dan ini paling penting, ada kawalan negatif yang keras di hujungnya. Jangan ubah nilai atau cipta statistik baharu. Sekatan yang tegas macam inilah yang akan halang AI tu daripada berhalusinasi dan berpotensi memusnahkan kredibiliti keseluruhan kajian anda. Mari kita bandingkan perbezaannya. Kalau tengok ruangan salah tu, arahan macam cipta keputusan untuk saya atau tolong jadikan semua hipotesis saya signifikan, serius saya cakap, itu tempahan malapetaka. Itu dah jatuh kategori jenayah akademik. Sebaliknya, tengok kolom versi beretika tu. Kita bagi arahan macam, bantu saya tafsir output sebenar ini atau jelaskan maksud nilai P sebenar saya. Nampak tak bezanya? Pendekatan yang kedua ni pastikan anda kekal kawal steering penyelidikan tu dan AI tu letaknya cuma sebagai penterjemah saja. Okey, kita masuk ke bahagian kelima. Kesilapan lazim AI dalam menavigasi halusinasi. Sebab anda kena ingat, walaupun prompt anda dah tahap perfect, AI ni bukannya sempurna. Dia perlukan mata kritikal anda. Satu benda yang saya nak pesan sangat-sangat. Jaga-jaga dengan perangkap hampir signifikan. Kadang-kadang AI ni keliru dengan had sempadan nombor yang tegak. Kalau data perisian anda tunjuk nilai P tu 0.078, AI mungkin dengan manisnya akan bagi tahu, oh, hipotesis anda disokong sebab nilainya hampir dengan 0.05. Tolong jangan terpedaya. Dalam statistik, sikit punya lebih pun tetap dikira melebihi 0.05. Jadi, ia tetap tidak disokong. Titik. Tiada istilah tawar-menawar ya, tak kira apa yang ChatGPT beritahu anda. Ada lagi pitfalls atau perangkap AI yang lain. AI ni selalu sangat terlepas pandang untuk sebut pasal arah hubungan tu. Sama ada benda tu positif ke atau negatif. Kadang-kadang dia memandai-mandai je reka alasan atau penjelasan yang sebenarnya langsung tak wujud pun dalam output perisian anda. Lepas tu dia suka guna bahasa yang agak melegih-lebih macam keputusan ini sangat signifikan. Dan yang paling licik, kadang-kadang dia senyap-senyap abaikan je hipotesis anda yang tak disokong tu. Sebab tu saya cakap, anda wajib semak balik teks janaan AI berpandukan jadual data sebenar di tanyun anda. Jadi, poin yang betul-betul penting yang saya nak tekankan di sini ialah apabila sesuatu hipotesis itu tak disokong, ia bukan bermakna kajian atau tesis anda tu satu kegagalan. Langsung tak, janganlah sedown. Hasil yang tak signifikan tu sebenarnya adalah kebenaran. Dan itulah realiti dalam mana-mana penyelidikan empirikal. Ia merupakan sumbangan sains yang sah yang mesti dilaporkan dengan penuh kejujuran dan keberanian. Jadi, sebagai penutup tirai perkongsian kita kali ini, saya tinggalkan anda dengan persoalan ini untuk difikirkan. Sebelum anda hantar arahan kepada AI untuk tesis anda, tanyalah pada diri sendiri, adakah AI ini digunakan untuk menambah nilai kefahaman saya atau adakah ia sedang mencipta ilusi dapatan yang sebenarnya langsung tak wujud? Bertanggungjawablah sebagai seorang penyelidik empirikal sejati sebelum anda menyerahkan kepercayaan kepada algoritma. Terus belajar dan gunakan teknologi dengan penuh hikmah. Selamat menyiapkan tesis.